dan mereka mengecam pasukan Perancis yang baru ini bukan muka Perancis, Zinedine Zidane. Kau pula nak main pasukan Perancis. Perancis sudah ada ikon bola sepaknya sendiri, iaitu Eric Cantona. Mana mungkin seorang remaja daripada Marseille boleh menggantikan Eric Cantona? Hidup ini kadang-kadang pelik. Tiba-tiba Eric Cantona di-ban kerana membuat flying kick kepada penonton. Dan dalam masa yang sama, jurulatih baru Perancis mahu mengumpul bakat-bakat muda Perancis tak kira keturunan kerana sudah 2 kali Perancis gagal ke Piala Dunia. Zinedine Zidane dibawa masuk. Namun begitu, dengan kepelbagaian bangsa dalam pasukan Perancis ini dikritik kerana pada masa itu anti-imigran yang dibawa oleh parti politik mendapat tempat di Perancis. Dan apatah lagi sebuah filem Lee Ann yang mengisahkan 3 remaja imigran ditindas oleh polis dan akhirnya dibunuh, mengapikan lagi anti-imigran dan mereka mengecam pasukan Perancis yang baru ini bukan muka Perancis, tapi jurulatih Perancis mempertahankannya kerana dia memilih pemain ini bukan kerana keturunan tapi kerana bakat. Akhirnya pada tahun 1998, hari itu mereka berdepan dengan Brazil. Keajaiban berlaku. Zidane menjaringkan 2 gol sekaligus buat pertama kalinya Perancis juara dunia. Pasukan ini menyatukan rakyat Perancis, hitam, putih, Arab, Afrika di bawah satu bendera. Ironiknya, budak yang dikatakan bukan muka Perancis menjadi hero mereka.